Selain Kuala Lumpur turut mengutip tiga mata Perbadanan Kemajuan Negeri Perak PKNP, Terengganu, JDT2 dan Perlis. PKNP FC bertemu Sabah. Minit ke-22, Sabah dikejutkan dengan gol pembukaan pelawat menerusi Ketua Pasukan Muhammad Syaril Fikri Fauzi. Kembali selepas rehat, PKNP terus marah. Gawang tuan rumah bolos lagi apabila percubaan Ritas Carl Julius berhasil. 7 minit kemudian, Sabah sedikit lega apabila berjaya merapatkan kedudukan. Namun ketika perlawanan berbaki 3 minit, PKNP menyumbat gol ketiga sekaligus memastikan mereka membawa pulang 3 mata. Sementara itu, perlawanan antara Terengganu dan ATM di Stadium Sultan Ismail Nasiruddin Shah berkesudahan Terengganu menang 2-0. Gol pertama tuan rumah disumbangkan oleh Lazaro Vinicius Alves pada minit ke-39. Gabriel Gavis dos Santos mengubah keputusan kepada 2-0 di minit-minit akhir perlawanan dan kedudukan kekal hingga reset penawar. JDT2 bertemu PDRM. Perlawanan yang berlangsung di Stadium Majlis Perbandaran Pasir Gudang malam tadi berakhir dengan JDT2 menang tipis 1-0. Gol tunggal perlawanan dijaringkan oleh pemain import Alexander Smith pada minit ke-8. Selepas itu tiada lagi gol dihasilkan dan keputusan kekal hingga perlawanan tamat. Dalam perlawanan di sebelah petang semalam, Perlis berjaya mencetak kemenangan ke atas Kuantan FA. Penyerang import Brandon Adams mencipta gol pembukaan pada minit ke-14. Dan di separuh masa kedua, Perlis menyumbat 2 gol lagi menerusi Alafi Mahmud minit ke-59. Disusuli jaringan Nur Syarizam Abdul Rashid. Gol Abdul Malik Mat Arif di hujung permainan ternyata sekadar sagu hati buat Kuantan FA. Tamat perlawanan, Perlis 3, Kuantan FA 1.